Hello, Assalamualaikum guys. Jumpa kita lagi di channel saya. Video kali ini ialah tentang percutian kami di Jepun selama 8 hari 7 malam. Hari ini merupakan hari yang kedua. Hari pertama kami sampai di Jepun pada waktu malam, so kami tak dapat bergerak. So program start pada hari yang kedua. So program pagi ni kami ke Asakusa, iaitu sebuah pusat bandar di mana dekat situ terdapat lorong Nakamise Street. Situ banyak cenderahati dan cenderamata untuk dibeli. Di depan tu ialah tour guide kami daripada syarikat MKJ Travels. Dia ialah bekas student Jepun. Hari ni cuaca baik, ada matahari, tetapi suhunya 5 darjah Celsius. Kami terlalu excited. Apa yang kami nampak semua kami rakam. Kami berjalan kaki daripada guest house ke stesen kereta api yang terdekat, Tateishi Station, yang memakan masa 5 ke 7 minit perjalanan. Guest house kami terletak di luar Tokyo, so dia taklah sesibuk di bandar Tokyo tu. So dalam perjalanan kami singgah sekejap di 7-Eleven untuk membeli air minuman, kerana hari ni kami banyak berjalan. Kami melalui lorong-lorong untuk sampai ke stesen kereta api. Dah pun sampai. Inilah dia stesen kereta api Tateishi. Stesen dia taklah besar sangat kecil je sebab di luar bandar. Perjalanan dari Tateishi Station ke Asakusa mengambil masa 23 minit. Jaraknya lebih kurang 6.3 km lah. Ni dia dah suasana pagi ya. Kami keluar dalam pukul 9. So dia taklah sesibuk lagi sebab selepas time orang dah masuk kerja Daripada Asakusa Station ni kami kena jalan lagi sebab dekat sini banyak kena jalan kaki lah. Be prepared saja siapa yang nak datang sini. So target kami ialah nak pergi kat lorong Nakamise. Dekat sini banyak tenderhati. So kami pun tak tahulah apa nak expect kat sana. Cuma kami pernah tengok dalam video saja daripada YouTuber lain. Kawasan Nakamise Street ni ialah tempat tourist spot. Kat sini ada Sensoji Temple, terkenal dengan Sensoji Temple, iaitu temple yang lama di Jepun ni. So kami datang awal untuk nak ngelakkan kesesakan kat sana. Sekarang ni kami keluar daripada stesen Asakusa tadi dan menuju ke Sensoji Temple ataupun dekat Nakamise Street. Sekarang pun musim winter. Nampak tu pokok pun dah kekuning-kuningan. Cantik lah masa ni. Tapi tak ada sampai minus lagi. Masih 5 degrees Celsius. Okey, tour guide kami nak bagi briefing tentang program hari ni. Orang muda tak sampai 30 lagi. Kita akan naik kereta. Hari nanti kita akan ke Ueno. Malam
tak macam roket tu. Tu Sky Tree Tower. Kat Sempang traffic light ni ada kedai makan Turki tau. Kebab. Kebab Turki. Turki Doner Kebab. So kalau lapar boleh lah. Ini pun dia baru buka, nampak raya. Dia tengah buat preparation. Jom kita ke Nakamise Street. Okay, itu dia gate ke pintu ke masuk ke Nakamise Street dan juga Sensoji Temple. Itulah besar dia famous ni namanya ni Sensoji Temple. Temple dia belakang sana. Dia punya gate ni nama dia Kaminari Mall. Tu ada tulis kat situ kan. Turunan tu ada tu. Kaminari Mall. Kaminari Mall ni nak pintu ni lah. Pintu yang ada. Okay, ini dia lah gate dia Kaminari Mall Gate. Belakang dia ialah Nakamise Street. Dekat situlah tempat shopping Cenderahati kat buat belakang-belakang ni. Okay, di sinilah tempat kami membeli belah souvenir ataupun cenderahati untuk dibawa balik. Dan kalau ada barang makanan yang kami nak beli, kami ada travel agent tu. Dia memang fasih bahasa Jepun dan dia boleh beritahu lah ini halal ke tak halal, ataupun dia akan bertanya dengan owner kedai tu. Kami juga ada menggunakan Halal Japan Apps untuk nak scan barang sama ada halal ataupun tidak. Okey, belakang tu ialah replika pedang samurai. Ini gate kedua, belakang dia ialah Sensoji Temple. Okey. Okey, sekarang kita berada di Sensoji Temple. Sensoji Temple ni adalah temple yang paling besar dan tertua dekat Tokyo. Tahun 700-800 macam. So, kalau kita kata temple is untuk orang Jepun yang beragama Buddha lah. Buddha. Dan kalau lagi satu, kalau shrine untuk orang yang Jepun yang beragama Shinto. Oh, shrine Shinto. Bila sampai ke Sensoji Temple tadi, kami tengok-tengok sekejap dan kami pusing balik. Nak cari barang souvenir. Nakamise Street ni rasa saya macam dekat Petaling Street jugalah. Banyak barang-barang yang murah-murahan, tapi tempatan.
singgah kedai topi ya. So ada banyak color sini. Tapi yang tulisan Japan tu terhad dah habis. Saya borong banyak. Okay, bila time dah pilih tu okey, tapi time nak bargain tu ada problem sikit lah. Saya terpaksa panggil saya punya tour guide untuk communicate dengan owner tu. Kami habiskan masa banyak kat sini sebab leka, sebab ada 2 lagi tempat yang kami kena pergi. Kena cepat sikit lah. Singgah sekejap beli kuih dan strawberry candy. Hari ni pula tu hari Jumaat, kami terpaksa keluar daripada Nakamise Street ni untuk ke kedai makan sebab nak pergi semayang lepas tu. On the way ke kedai makan tu, kami singgah-singgah juga tengok baju-baju ya. Jumpa lagi kedai macam kuih bahulu lah. So kami approach dan tanya owner dia. Tour guide kami pergi bertanya, dan selepas bertanya dan dia dapati boleh makan halal. Kami pun order sedikit untuk merasa. Jual lagi. Banyak kan jadi snack-snack ni kan. Aku boleh gemuk lah aku macam ni. Banyak snack-snack. Oh, ada strawberry oh. Gongcha di sini oh. Dance cookies. Oh ya? Air Jaya. Tapi tak tahulah, tapi awak tanya dari staff dia. Boleh makan ke tak boleh makan? Dia kata dia tak boleh cik. Ini boleh. Dia ada sebenarnya. Level tu tak tahu. Tu kenapa gambar muka orang tu famous ke? Ni kawasan street theater ni. Oh. Sebab tu banyak ada gambar muka orang kan tiang-tiang tu. Oh, I see. Ni panggil apa, jalan apa ni? Jalan. Okey. Dia ke? Okey. Oh, tu ada tu. Okay, lepas tu terus kami pergi ke kedai makan tak berapa jauh daripada situ. Kami pun sampai di Yakiniku
Tugu Pangga. Ini tempat daging bakar yang halal kat kawasan ni. So ramai orang lah dari Malaysia yang datang ke sini untuk makan. Dia kata tempat ni terbaik. Tempat ni kami dah book awal kita punya travel agent dah book tempat ni. So kita terus masuk je lah, ambil tempat sitting. Kami punya tempat ialah tingkat atas, tingkat 1. So nak kena naik tangga. Makan tengah hari ni sponsored by MKJ Travel, iaitu seorang 1,500 yen. Kalau lebih kena tambah sendiri. Puas hati, makanan sedap. Kami tak boleh lama kat sini sebab lepas ni nak pergi semayang Jumaat di sebuah masjid di berdekatan. Lepas habis makan, kami pun bergerak ke masjid. Tak berapa jauh daripada situ. Lebih kurang dalam 10 minit kami pun sampai di masjid tersebut. Masjid ni ialah sebuah bangunan kecil je tapi tinggi, lebih kurang 3 ke 4 tingkat. Dan saya difahamkan dia buat 3 shift untuk buat sembahyang Jumaat. Tingkat 2 untuk perempuan. Yang lain tu semua bawah ialah tempat ambil wuduk dan kena terpaksa naik atas. Sementara kita pergi sembahyang, orang rumah saya dan anak seperempuan saya pergi ke taman sebelah. Tak apa, sebelah aja bangunan ni. Mereka akan sembahyang selepas saya sembahyang Jumaat. Alhamdulillah, kami dapat solat Jumaat waktu shift yang ketiga. Dia punya imam orang Bangladesh kot. Nampak orang tunggu kat bawah tu, semuanya tunggu giliran lah
untuk nak solat Jumaat. Lepas solat Jumaat, kami teruskan perjalanan kami ke tempat yang kedua, iaitu Ameyoko Street. Di sini ialah tempat-tempat ada orang jual baju dan juga kasut. Tak sama dengan dekat Nakamise Street tu. Maka kalau Nakamise Street dia jual souvenir, dekat sini lebih kepada pakaian dan kasut dan juga bahan-bahan mentah. Nama spesifik dia ialah Ameyoko Street. Ameyoko Street ni yang mana Yang belakang tu. Ya, macam malam tu. Dia ada jual macam lah makanan, ada barang masak, kasut, pakaian, yang Inilah dia Ameyoko Street, tempat shopping tapi kebanyakannya pakaian dan juga kasut. Boleh consider banyak choice lah. Kalau nak consider murah tu saya tak pasti, tapi nampak menarik. Kami akan jalan sepanjang Ameyoko Street ni sampai ke penghujung dia, dan kami akan pusing balik. Kami akan terus pergi ke Akihabara. Dekat sini tak adalah sesibuk macam dekat Sensoji Temple tu. Adalah space untuk berjalan, bergerak. Kalau kat Sensoji Temple tu memang ramai orang lah. Dekat kawasan Ameyoko Street ni banyak kasut lah dan juga pakaian. Kalau tengok tu memang menarik betul lah. Geram juga tengok kasut-kasut kat sini. Nak rasa macam nak sambar satu, tapi fikirkan dah banyak kasut kat rumah tu, so tak jadilah. Baju-baju musim winter pun banyak sini. Dia consider murah lah. Saya tak pasti sama ada dia first hand ke atau second hand, tapi murah. Baju winter ni kalau beli pun tak ke mana. Bukan ada winter kat negeri kita kan. So kalau nak pergi overseas pun bukannya selalu. Itu jarang-jarang. Tadi tak jadi beli. Setakat tengok aja boleh lah. Tapi kalau bab kasut ni boleh beli, sebab kita boleh pakai selalu. Dia tak kisah winter ke summer ke. Negara kita kan panas pun boleh pakai juga, tak ada masalah. Oleh kerana dah sampai kat sini, kita tengok-tengok je lah kasut berbandingan dengan Malaysia tu kan. So tapi rasa saya kat sini banyak lagi pattern dia yang menarik compare kat Malaysia tu kan. Tapi harga tak pasti. Rasa saya sini lagi murah kot. Kalau kita beli pun berbaloi lah. Kat Malaysia tak ada lagi kan. Jadi kira unik lah kasut kita ni compare kalau kita buat berjalan kat Malaysia tu. Dah puas dah round kat Ameyoko Street ni, kami cadang nak keluar pergi ke Akihabara. Nak pergi Akihabara ni kena naik train lagi. So kami bergerak sekarang. Alhamdulillah, kami sampai ke Akihabara Station, tempat yang famous dengan anime dan juga barang-barang elektronik.
So tour guide kami pun berilah briefing penerangan apa yang terdapat di Akihabara ni. Ini merupakan tempat yang terakhir dalam program kami pada hari ini. Jadi kami akan explore kawasan ni dan terus balik lepas tu. Seperti biasalah, kawasan ni memanglah kawasan yang sibuk dan tempat tumpuan pelancong untuk membeli barang-barang elektronik. Kebanyakan barang-barang elektronik kat sini murah-murah. Dan juga barang anime pun berbagai karakter lah ada kat sini. So target kami memang nak pergi dekat big camera yang terdapat jualan untuk alat elektronik seperti kamera, komputer, dan juga kami nak sebi barang-barang anime karakter-karakter yang ada kat sini. So kami bergambar kejap dekat sini. Bukan senang nak datang ke sini. Tak dapat lagi datang ke tidak, tak tahu. Kami berjalan-jalan menuju ke big camera. Sebab itu target kami nak tengok barang-barang elektronik dan juga anime. Jadi pada masa ni taklah sesibuk lagi nampaknya. Mungkin orang pejabat belum keluar lagi. So sebab itulah tak adalah crowd sangat, tak ada banyak. Okay, kami sampai kat big camera. Tour guide kami tunjuk tu dia big camera punya building. So kami akan masuk ke sana dan tengoklah yang mana boleh beli kita beli, yang tak boleh kita tengok saja. Suhu dah mula menurun. Rasa saya dalam 3 ke 4 darjah Celsius dah mula sejuk dah terasa. Jadi kami akan masuk ke dalam bangunan big camera ni. Saya pernah ke big camera ni tahun 2001 ke 2 saya lupa. Masa tu saya datang berkursus kat sini. Dekat Tokyo ni patung-patung begini memang famous lah, banyak. So kalau kita nak cari macam karakter-karakter patung tu kan, ada kat sini. Ada yang first hand, ada yang second hand. So kena pandai carilah. Tapi kalau second hand pun dia punya barang tu masih elok lagi. Okay, kami pun masuk dalam ni first kali kami pergi dekat bahagian kamera dengan komputer. Tapi kita tengok barang ni memang murah. Ada untuk orang asing, dia ada diskaun dia. So kalau compare dalam 300-400 tu boleh dapat dah diskaun dia. Tapi memandangkan saya dah ada kamera, saya tak jadi nak beli kamera tu lagi. Lepas tengok kamera tu, kami naik ke tingkat atas untuk mencari ataupun survey barang-barang anime karakter Jepun yang main kat TV karakter-karakter yang ada kat TV yang famous. So kita tengok dia produce dalam bentuk patung. Kat sini ada pelbagai karakter yang di display dan juga boleh dibeli. Dari segi harga saya tak pasti, saya bukan pembeli, saya cuma minat karakter je, tengok-tengok karakter dia. Tapi nak beli tu tak adalah.
sebab saya tak tahu harga dia. Kalau peminat karakter ni ramai beli sebab kat Malaysia pun ramai juga peminat apa patung yang seperti karakter-karakter kat Jepun ni. Saya suka tengok karakter-karakter ni sebab dia orang buat ni detail lah. Dia punya patung detail lah. Rambut dia, tangan, baju, detail, nampak macam real lah. Yang ni lagi menarik sebab dia buat karakter tu duduk atas kursi dekat gerai-gerai makan. Dia berbeza daripada karakter lain. Dia tunjuk saja solo kan. Yang ni perkumpulan. Okay, bila kita keluar dari kamera tu, rupanya kat luar dah malam dah. Kat sini malam awal, pukul 5 dah gelap dah. Maghrib dalam pukul 5 lebih atau 5 lebih lah, lebih kurang. Sebenarnya di Akihabara ni ada banyak tempat yang kami nak pergi, tapi oleh kerana kesuntukan masa, malam pun cepat, so kita jalan-jalan je lah, tengok apa yang ada kat kawasan ni. Waktu malam ni cantik. Bila lampu tu kan memancar ke pokok-pokok yang berwarna kuning tu. Oh, cantik lah, awesome. Kami singgah lagi di kedai-kedai barang anime. Mungkin sini ada yang second hand. So tapi masih cantik. Banyak lagi, rasa saya sini lagi banyak pilihan dah. Dan menarik semuanya. Cuma kita kena rajin lah. Kalau kita duduk Akihabara ni, kita kena rajin berjalan. Nak survey pun makan masa. So kita orang kesuntukan masa, tengok sajalah apa yang ada tu. Okay, selepas puas berjalan tengok sekitar Akihabara, kami pun cadang nak balik lah. So kami singgah di kedai kopi shop satu kedai kopi dipanggil apa, Excelsior. Kita minum sekejap. Lepas minum sekejap, kita pun balik. Orang ramai pun dah mula menuju ke rumah masing-masing, ke stesen kereta api. Orang-orang pejabat pun dah keluar semua. So kami pun balik bersama-sama dengan orang-orang pejabat. Tu nampak ramai tu kan.
semua muka nampak keletihan. Bayangkanlah daripada pagi tadi berjalan hingga ke malam. Keluar dalam lebih kurang pukul 9, balik dalam pukul 5 lebih. Dan tak tahulah pukul berapa sampai kat rumah. Sepanjang satu hari ni kita bergerak, banyak bergerak, berjalan, berjalan, masuk kedai, keluar kedai, jalan lagi, solat sekejap, jalan, makan, jalan. Kami sampai ke Akihabara Station dah dekat. Dan kami akan naik daripada Akihabara Station ke Tatieshi Station di tempat guest house kami. So perjalanan mungkin makan masa lebih kurang 40 minit lah perjalanan daripada station ke station. Kami balik bersama dengan orang-orang pejabat yang balik daripada kerja. So nampak ramai lah. So crowded sikit. Dalam kereta api nampak ramai orang keletihan. Ada yang balik daripada pejabat, ada yang balik daripada melancong, berjalan-jalan. So nampak keletihan. Okay, kami sampai dah di stesen Kensei Tatieshi Station. Dan kami berjalan kaki untuk menuju ke guest house kami. Dan ditemani oleh tour guide kami daripada MKJ Travel Agent. Saya harap informasi yang saya bagi ini memberi manfaat pada anda semua yang menonton. So kita jumpa lagi di lain video. Terima kasih kerana menonton. Siapa yang baru boleh dah subscribe. Yang dah subscribe, terima kasih. Jumpa lagi di next video. Bye bye.